aku dah explain dekat kau pun aku tak tahu nak explain macam mana ni. Tapi kau telah Google pasal penyakit ni. Penat kan? Penat. Lepas tu ramai orang salah faham kan pasal bipolar. Dia orang ingat mood yang up and down ataupun orang yang ada happy moody. Betul. Selalu tak Haziq dapat tu? Selalu juga. Selalu. Penat Haziq nak explain. Kadang macam hari ni jiran tu tengok macam kita okey je. Lepas tu macam apa pasal dia ni macam tak bertegur dengan aku. Mood kita tengah tak okey kan. Haziq selalu ni mood yang tengah tak okey tu mesti time depressed lah. Tengah depressed. Tapi Haziq punya depression bukan seperti depression biasa kan. Betul. Haziq still boleh function kan. Boleh function, boleh pergi kerja apa semua tu. Tapi itulah dia bila nak buat kerja tu, nak mula kerja tu dia loading lama. Kadang duduk depan PC tu kan macam dekat sejam tak buat apa-apa pun. Apa aku nak buat hari ni? Macam jam. Sebab tu yang doktor ingat ADHD. Betul. Kan dia ingat ADHD tapi sebenarnya itu adalah kita panggil masking depression kan. Atau ramai ada orang sebut high functioning depression. Tapi sebenarnya boleh jadi pula dalam orang bipolar di mana dia masking dia punya depression tu disebabkan dia perlu bekerja nak cari rezeki. Jadi Haziq mengalami simptom itu dan jadi kita semua kena sedarlah individual berbeza. Jadi sebab itulah tak semua orang sama. Dan bipolar ni bukanlah perbezaan mood yang ketara, tidak. Dia adalah kita panggil dua kutub mood yang berbeza. Dia ada fasa-fasa dia. Bukan pagi dia happy, seronok, hyper, malam dia sedih, tak. Dia bukan satu hari yang singkat dia ambil masa, bahkan berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan.